Tuan-tuan dan diri saya sendiri, kesemua kita, kalaupun kita tak masuk dalam neraka, insya-Allah kita tetap akan melihat neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi Jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Hari itu hari apa? Hari mahsyar. Maka dengan itu seluruh penduduk mahsyar akan melihat neraka Jahannam walaupun mereka ahli syurga. Innaha tarmi bisyararin kal qasar, kata Allah. Ketika mereka semua berdiri di mahsyar, mereka melihat letusan-letusan daripada perut neraka Jahannam yang terpancar daripada dalam neraka Jahannam, letusan-letusan yang berwarna hitam gelap gelita. Kerana api neraka Jahannam itu gelap, maka letusan yang dipancar dan diletuskan itu gelap. Allah Ta'ala sebut satu letusan itu besarnya seperti sebuah istana. Sekali dia meletup naik tu, yang macam bunga api tu. Ketika menghuraikan ayat Al-Quran ini, Nabi kata bahkan sebesar sebuah bandaraya ataupun sebesar sebuah negeri. Yang tu baru letusan dia, bukan dalam neraka Jahannam lagi, baru yang merecik. Orang Kedah kata hak merecik baru. Apabila neraka Jahannam diheret oleh pasukan malaikat, malaikat bukan heret macam orang, malaikat heret nak bawa mai ke mahsyar. Waji'a yawma idzin bi Jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Apa maksud didatangkan? Para malaikat yang ramai bawa neraka Jahannam heret mai ke mahsyar untuk dilihat oleh penduduk mahsyar. Apabila sampai 500 tahun sebelum sampai ke mahsyar, mereka mendengar suara Jahannam, lalu rebah penduduk di mahsyar. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Imam As-Suddi kata, salah seorang mufassir, dia kata 100 tahun sebelum Jahannam itu sampai, mereka sudah mendengar suara bakaran api di dalam neraka Jahannam. Hasbunallah wa ni'mal wakil.